Assalamualaikum. Jadi kali ini saya nak tunjuk untuk motosikal Suzuki Wisdom 250 SX. Okay, dekat mana tempat untuk kita sangkut helmet. Baik, jadi untuk motosikal ni tempat menyangkut helmet ada di bawah seat belakang ataupun kursi belakang. Jadi kita perlu buka dulu dia punya kunci ni dan kita angkat. Okey, bila angkat di bawah seat belakang ni, kursi belakang ni, okey, dia ada bahagian ni. Okey, ini adalah bahagian untuk kita sangkutkan tali helmet Okey, jadi ada dua, sebelah kiri ada, sebelah kanan pun ada. Okey, jadi kita boleh sangkut dua helmet serentak Okey, jangan sangkut dekat sini sebab ni tujuan dia untuk lock kat besi ni. Kalau kita sangkut tali helmet kat sini, seat belakang ni kita tak dapat nak lock Okey, jadi itu saja untuk siapa yang belum tahu kat mana kita nak sangkut helmet bagi motosikal Suzuki Wisdom 250 SX. Terima kasih.